Ramai yang tanya kekuatan IMAS kalau sedang bergerak, apa yang akan berlaku apabila tekan toggle belah kanan, iaitu toggle R and D semasa bergerak. Apa yang berlaku? Okey, jom kita tengok. Okey, sekarang kereta sedang bergerak, gear D ataupun drive. Apa yang akan berlaku bila kita tekan ke D ataupun R? Okey, tengok saya akan tekan ke D. Dia tak ada apa-apa berlaku. R pula pun tak ada apa-apa berlaku. P, dia akan berbunyi bila kita tekan P, tapi kereta still bergerak. Tak ada berlakunya macam tiba-tiba kereta berhenti ke, tiba-tiba kereta reverse ke, tak. Bila kereta bergerak, semua toggle yang belah kanan ni dia akan disable lah. So kita tekan apa-apa, memang tak akan berlaku apa-apa lah pada kereta. Dia tetap bergerak. Jadi korang nak tengok, apabila kereta bergerak, saya tekan R and D tadi, tak ada apa-apa berlaku sebab masa kereta bergerak, semua function untuk toggle belah kanan tu dia disable. Okay, so tak adalah isu dia berhenti ke, tiba-tiba dia nak reverse ke. Macam P tadi dia ada bunyi je. Okay guys, jadi itu saja. Sekian, terima kasih.